Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Imtiaz Fakrullah bin Anwar. Dan saya Syarifah Marwah binti Said Fahmi Afin. Guru TV PSS Azanuji SMK Putrajaya Presiden 92. Hari ini bertarikh 8 Februari, sekolah kami telah mengadakan kejohanan olahraga ke-18 bagi tahun 2026. Kejohanan ini telah dirasmikan oleh Encik TL Zaidi bin Muhammad dengan gimik perasmian serta perarakan masuk rumah-rumah sukan yang berlangsung dengan penuh semangat. Selain acara sukan, kejohanan ini turut dimeriahkan dengan gerai-gerai jualan yang dibuka di sekitar kawasan dataran, menawarkan pelbagai makanan dan minuman kepada warga sekolah. Saya bersama dengan Tuan Haji Muhammad Zaid bin Ismail, Pengetua Sekolah SMK Putrajaya Pusing 92. Baik Tuan Haji, saya ada satu soalan berkenaan dengan program yang telah kita jalankan pada hari ini. Baiklah, apakah pandangan Tuan terhadap kerjasama guru murid dan pihak sekolah dalam menjayakan program pada hari ini? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pandangan saya nampak satu kerjasama yang sangat baik di kalangan seluruh warga sekolah antara guru dengan pelajar dan pelajar dengan pelajar, sehingga memberi satu kejayaan yang sangat baik bagi saya menjayakan satu temasa sukan yang sangat meriahlah pada hari ini. Dan saya harap perkara ini bertepatanlah dengan apa yang saya bawa ke sekolah, iaitu bergerak sederap memacu kecemerlangan SMK Precinct 92, insya-Allah. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini saya bersama dengan Puan Haznita binti Hussein, GBK Co-Curriculum. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Puan, saya ada satu soalan berkenaan dengan program yang telah kita lancarkan pada hari ini. Ya. Apakah objektif utama penganjuran Hari Sukan Tahunan sekolah pada tahun ini? Tujuan penganjuran sukan sekolah pada tahun ini adalah untuk memupuk minat murid terhadap sukan. Selain itu, apabila murid minat terhadap sukan, maka murid mempunyai disiplin yang baik, sebab mereka murid-murid yang terlibat dengan sukan ini, mereka akan menepati masa, sentiasa berpakaian kemas, patuh pada arahan. Okey. Selain daripada itu, kita juga cuba untuk meningkatkan semangat berpasukan, ya, semangat pasukan, dan juga ia memberi pengalaman yang sangat indah kepada murid-murid yang menyertai acara sukan. Bukan itu saja, dia juga memberi pengalaman yang indah kepada murid-murid lain apabila melihat kawan-kawan mereka bertanding di padang. Ya, itu saja dari saya. Baik, terima kasih Puan. Itu sahaja daripada kami untuk video kali ini. Jumpa lagi di episod akan datang. Bye.